Next station, Chan Shao Lin. Rasalah. Perhatian kepada semua penumpang, train yang berada di platform 1B dan 2B akan membawa balik ke outbound. Terima kasih. Apa? Saya rasa kena naik sebelah lah. Kena tukar stesen sebelah. Oh, okey, sorry. Kita timur sana. Okey, nice. Wait. Okay, kita naik 1B. Ini first time saya naik dekat sebelah sini. Kita ni. Okay, dah sampai. Okay, dah sampai. Okay, kita nak masuk ke arah Times Square. Lepas tu menyeberangi jalan dekat Jantas. Okay, kita tunggu yang lain. Okay, dia level 1, dia dah ada sambungan dekat belah depan Roji Jantan. Situ ada jalan-jalan. Okay, sekarang ni kita dah sampai ke destinasi. Korang kena masukkan dekat sini. Okay, ni kawasan masuk. Dan korang kena naik tangga. Kita naik tingkat 4. Kita jumpa Ali Ghazali, okey? Okay, kita cuba cari dia dekat bahagian atas ni. Rasa kat atas. Ni tingkat LG. Saya rasa ada dekat belah sana. Okey. Rasa dah sampai dah level 4. Kita akan jumpa Ali Ghazali. Okay, kita masuk dekat dalam ni. Saya pun tak tahu dia duduk kat mana. Okey, dah jumpa. Lama. Inilah orangnya. Okey, kita sambung cas sekejap. Okey, kita bersama Ali Ghazali. Iris dia ada 2. Iris yang betul kat atas, yang bawah tu biasa. Oh, jatuh bawah ke? Okey, kita dah jumpa. Sini.
Ali jangan lupa override. Oh, ini sesuai ni. You have your brother and sister in one place. They have to remember. John Cena. To suck my dick and my pussy. Event dekat bawah sana tu. Okay, kita dah sampai dekat bawah ni. Dia Oh, ya ke? bawa ini dia nak rakam, dia nak pernah video. Ada plastik Pokemon dah pula sini. Okay, ada banyak merchandise untuk anime pun ada. Okay. Ada video apa? Ha, nah ni ANC of Hobby. Dekat apa tu jatuh? Go. Saya tak tahu sangat. Wah, ini kedai baru ni. AI Hornbow. Kedai baru ni kat sini. Sebelum kita tengok dalam ni ada apa? Menarik. Pokemon. Tu ada figura untuk Dragon Ball. Situ ada figura besar. Tak boleh bagi. Ini mahal. Saya temankan Ali saja Tengok Ali. Alicia mana Ali? Dia lupa ingatan lah. Dia ni kat hospital. Oh, masa tak elok lagi. Dia ada mungkin. Oh, okey. Dia dalam recover lah tu. Tengah recover lah. Dia dalam tu kita tak selera, tak busy. Oh, ya. Kalau ada Alicia ni orang kata mengerutkan keadaan. Dia. Nanti dia tanya banyak susah. Kan, tak payah kena telinga je. Dekat sana tu tadi lalu yang ada Gundam. Mungkin masih ke sini. Sebab dia boleh masuk ke luar tempat sini makan. Ini tempat lepak main game. Best. Main game kat sini. Kat belakang-belakang ni boleh main game. Blokis. Yang ni ada figura Digimon kat dalam ni. Oh, ada Kamen Rider. Dah masuk Kita akan masuk dekat Gamers Arena ni. Dia ada Kamen Rider punya figura dan juga Digimon. Wah. Tak boleh sini tak? Gundam dulu je. Dia banyak. Sebab banyak jenis Gundam Yu-Gi-Oh. Yalah. Yu-Gi-Oh. Buat ni? Dulu. Dekat belakang tu kita ada Digimon dekat belakang ni. Silap. Tapi betul lah Digimon. Bukan. Saya ingatkan Digimon tadi. Ni Ini
Evangelion Saluno. Kita boleh ingat. Tapi kita tahu dia bukan Gundam, dia bukan Power Rangers. Saya pernah buat yang tu video Jurassic Park. Yang ni betul. Dulu ada kan? Tapi dah hancur. Susah nak jaga kalau tulang ni. Itu favourite saya lah Pokemon ni. Ni ada kat rumah ni. Kesian nak macam tu. Oh, lawa-lawa lah. Tengoklah Digimon, Wagramon. Final Evolution. Kita ada event untuk bulan ni 26 dekat Lalaport kan. Jom kita pergi event tu balik. Hari tu sekejap je kan berubah lintar. Gempa punya vlog, ini lama punya. Baru kan nice kan. Kita kalahkan Halilintar punya vlog. Lepas ni giliran Taufan pula. So tak? Ada ni ada konten. Datang saya nanti. Okay, kita kena check spot untuk kita buat video content. Ikutkan nak jadi Fang. Kabur sangat. Tapi dapur tu. Bukan. Cermin mata Fang tu pakai tinted yang warna purple tapi tak nampak. Kan macam mata standard. Cermin mata sekarang lah. Dia DIY buat sendiri. Tak ada performance ke? Performance tak ada ke? Persembahan. Ada. Ada. Cepat makan. Dah hari saya nak ambil gambar sama Umi tu. Ya ke? Masa kita ambil pot kat sana buat video. Jumpa ke? Aku tak boleh. Dia sponsor tau. Dia ketinggalan Ada. Kita cari pot untuk kita buat konten short video kita post dekat TikTok, short YouTube. Masa pot sana tu sesuai. Harap dia tak gelap lah. Harap dia tak gelap. Okay, kita cuba try pot kat sini tapi macam tempat ni lah. Kena bayar. Situ boleh kan? Belah sana tadi. Tu lah. Dalam ni dia macam kurang. Dia ada sejuk tapi dia kurang sikit. Kalau nak apa demi rajin kita boleh naik. Pergi kat tempat parking kereta tu okey lah untuk kita buat video. What? Itu saja untuk video kali ini di vlog Bobor Gempa dengan Ali. Next event korang jangan lupa tengok tapi korang kena subscribe dulu. Jangan lupa share, like dan juga komen dekat bawah. Betul tu. Nice. Bye.